Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini kita nak tunjuk pemasangan untuk enjin Legenda 110. Barang-barang semua dah komplit. Okey, barang pun dah komplit ni. Gear motor dah order dah sampai dah. Untuk gerensak pun dah sampai. Okey, gerensak pun dah sampai. Gerensak kita ni jenis Shark Racing dia tak? Okay. Jet 3mm ah. Okey, ni gearbox dia yang kita dah masukkan. Gear 1, 2 dan 4. Gear 3 saya kekalkan standard. Jadi saya hanya buat gear 1, 2 dan 4. Maknanya ratio gear 1 ni saya pendekkan sikit. Gear 2 ni saya pendekkan sikit. Gear 4 ni saya naikkan sikit ratio dia, bagi dia pick up sikit kan. Gear 4 kan dia kadang dia blow kan. Jadi ni gear 4 ni saya tak pakai lah. Ni kita tak pakai lah. Guna ni. Mana cuma kita tukar gear 1. Ni gear 1. Gear 4 dengan gear 2. Gear 2 kita tukar sebelah. Sebelah ni kita pakai ori dia. Kita cuma nak bagi dia pendekkan sikit ratio kan. Cuma ni bearing semua telah katok masuk. Okey. Jom kita sambung buat. Ni gerensak. Gerensak tak tarik masuk lagi ni. Kita nak susun gearbox dulu, tengok macam mana kan. Lepas kita susun gearbox tu, baru kita nak tarik gerensak tu masuk tu dalam enjin. Okey geng, gearbox kita dah masuk elok. Kita check dah. Gigi semua elok. Yang kita kahwin tu kan. Gigi 1 ni. Gigi 1. Jenis AKK kita pakai. AKK. Gear 1, gear 2 kita pakai gear 2 saja pun, gear 2 ni saja pun kita guna AKK juga, sama brand. Gear 4 kita pakai pun AKK juga, sama AKK juga, kita guna AKK juga. Jadi sini kita guna sama, boleh tengok yang ni kita dah masukkan gear semua. Okey, dia boleh pusing elok, dia ngam elok. Gearbox semua ngam. Sebab gearbox ni kita kahwin kan. Ada yang gear standard masuk gear racing sepasang pun ada, yang sebiji pun ada. Ni kita tukar sebiji ya. Macam ni kita tukar sebiji. Tukar satu sebiji. Gear 1 sebiji je kita tukar. Gear 2 pun sebiji je kita tukar. Okey, yang tu saja. Okey, ni settle. Kita nak masukkan gerensak. Kita tarik gerensak dulu. Okey geng. Ni saya dah tarik gerensak. Kita dah tarik, tak pakai puli ni. Saya tak pakai bakap pun, jadi saya tarik pakai puli ni saja. Dan saya pun dah check balik dah. Okey, boleh tengok gerensak ni jet 3M. Piston memang cantik lah. Memang cantik lah. Dia naik elok lah. Piston boleh tengok kan. Piston tu pakai piston lama balik. Kira sama-sama naik lah. Kira boleh tengok beza ni kita pakai jet 3M nya. Kita pulas gerensak pulas piston masuk. Okey ketat sikit geng, pulas kat ni. Memang cun lah. Okey geng, kita dah complete lah pasang. Dia punya speed dia, matang ni, gear ni semua main okey. Tapi satu lah, tak lagi kita pasal ni kamera terakam, tak putus, tak tutup kan, tak buka. Kita tak ada stand tak buat main pula. Okey, gerensak semua terpasang ni okey. Cuma kita nak gamkan enjin tengah ni lagi. Mungkin ramai nak tengok cara pasang ni kan. Cara pasang ni mudah lah, minta maaf lagi noh. Tak tunjuk pula tadi pasal kita kamera tak ada stand. Jadi kedudukan macam tu lah. Kalau kita cabut ni boleh kan. Cabut ni. Batang ni kan. Tolak dulu. Tu ni.
Kita buang ni. Dia memang payah sikit kadang. Kita kena pusing-pusingkan dia sikit. Ni R. Okay, R. Bawah tu L. Dia dah. Tapi kalau tak petui pasal memang tak masuk lagi. Macam tu lah. Jadi ni tebuh ni. Dia masuk ni. Dalam pesak bawah tu. Okey. Ya. Dia spring tu jangan berjatuh spring tu. Ada spring dia tu kita apa ni? Sebelum pasang tu spring tu kita jaga. Kita buah minyak ke grease ke kan. Tak apa ni boleh ambil dik. Angkat ni dulu. Bawa spring tu kan. Itu kan. Spring ni naik ambil dulu. Spring ni duduk dah ni. Dalam bush ni. Masuk dalam ni. Okay. Jadi kita boleh bubuh ni. Mudah lagi kan. Mudah. Gearbox ni susun. Gear 2 3 kita check lah. Check ni pusing. Kita pusing drum dia. Tapi sebelum buh gas gam lagi kita cuci bersih luar ni. Bekas minyak ni tak mau ada ni. Baik dia nak buh gam itu kan. Tu. Okey geng, kita buh ni kita untuk proses tebuh gam lah. Baru boleh pacak stand kamera. Steady sikit kan. Senang sikit nampak je. Sudah, tengok ah. Okey ah. Ni dia tebuh gam ni. Ni tebuh gam ah. Adjust kamera tu cun-cun dulu. Okey. Sampai nampak ah. Okey ah. Belum tu ambil gam tu, tebuh gam tu. Mic letak sini dulu geng. Tak pakai mic lagi tak dengar ni. Okey gam je ni dah ni, tak payah letak pakai gam dah ni. Tapi kalau boleh kita tengok gam yang baru lah. Dia. Tapi gam ni macam beku ni gam ni. Kita nak kena buang-buang dulu. Tak apa, kita buang-buang lagi geng. Dah siap sang, dah sapu dengan sikit siap dah. Kita check sekali lagi. Barang pun tak kena kan. Kita check balik, kita tengok apa lagi yang tak cukup. Okey, setelah kita ketuk. Baru nak boleh masuk. Kalau insap baru payah nak masuk geng. Selalu insap baru kan. Kita check dulu tengok. Tempat tok enjin tu apa ni. Kita check insap tengok tu. Ada gelong ada apa. Ajar bahasa santai guni lah geng noh. Tisu terkena ni. Tajam ni geng, luka tengah ni. Okey lah. Dah boleh pasang lah. Dah masuk setter dah, terkalih lock pula ni. Sebab nak kunci pakai skru kan. Dah ambil skru dia. Mana skru dia ni? Skru enjin.
So enjin ni kita dah cuci dah. Kita bubuh lah, tengok ada yang ni dan sikit, ada yang banyak. Nak cari ni lubang ni, yang mana dalam, yang mana pendek ni. Ini panjang. Ini. Kita ni panati penduk motor. Kita kunci sini. Cek sekali lagi. Lepas tu kita cek rod tengok, pusing tengok. Okey lah. Gear oil pump dia. Ni oil pump dia. Tahu. Kita pasang spring dia dulu lagi. Yang ni tak perlu kunci ketat lagi tau. Kunci agak-agak ketat jadi lah. Sebab yang ni dia nanti ni lama-lama nanti dia ketat. Nanti nak buka payah nanti. Kita kunci agak-agak boleh. Ketat cukup lah. Kan? Kita tarik spring ni. Lepas tu kita masukkan ni. Ni. Dia ada titik sini. Tengoklah. Titik sini. Bagi sama lari. Lepas tu si klik dia ni. Sebelum kita pasang ni, kita ketuk-ketuk dulu sikit. Okey. Cek okey. Okey. Semua settle dah, kunci dah. Ni kunci mau kunci. Tu baru kita buat ni. Kok kelas ni. Barang nak prepare teruk banyak benda. Kita pasang ni, ada bush ni. Ada satu bush besar ni belakang ni. Bush ni. Kita masuk lah. Simple lah, tak susah benda pun. Cuma nak pasang balik ni kadang bila lama dah buka kita lupa kan. Kita masuk ni. Pastikan ada washer ni. Washer ada satu pin ni. Okey, tebuh ni. Okey. Settle semua. Kita kunci dia, geng. Jaga-jaga. Okey, cukup ketat lah tu, geng. Sekali ya, prap. Sudah. Okey, kita cek balik lagi. Okey, semua. Kita tengok balik geng, kadang lupa kadang kan. Ada benda tak pasang lah apa lah kan. Semua komplit dah. Okey, sini. Baru tu susun kelas. Semua dah okey, baru tu susun kelas. Kelas ni tersusun. Ni saya pakai balik kelas ni. Menangkan kelas elok lagi kan. Sayang kita tukar, kita guna balik. Kita pakai balik, cuma kita buka ni kita tukar road kita tukar. Kalau ikut dalam plan tu kita nak pakai crankshaft standard je, tapi dah halang buka, kita teringin nak buat balik geng. Jet spek 63 jet 3 balik kan. Dulu tak pernah pakai tau. Jadi kita buat balik. Tu yang kita boleh terhasil terjadinya video ni untuk kali ni.
Ni nak pasang balik pun lupa-lupa ingat ni. Dah buka banyak hari kan, tinggal. Okey. Tinggal skirting lah. Ingat Lagendo dia ada spring ni. Spring kecil ni. Dia dah bubuh balik sini. Untuk dia punya kelas ni. Tidak kalau tak buh ni, dia bila jatuh lubang sikit kan, gentok sikit dia macam slip tu. Dia kelas slip. Jadi macam kelas tak nak habis tapi kelas tak habis pun. Kira function lah spring ni. Buh situ. Buh atas ni. Okey lah. Nampak lah. Magnet dia tebuh kelak dulu barang ni. Ni washer ni, semua ni tebuh dulu. Ada spring washer kan. Tebuh dulu ni. Duduk situ. Tu ni tebuh dulu. Pin ni. Gelak sikit lagi lah, tak paut noh. Boleh tengok macam ni pun okey dah ni. Janji boleh tengok kan, boleh nampak. Tak apa dah. Key magnet ni, try tengok dulu, masuk. Ngam tak ngam. Sebab green sub tu tukar link kan. Dah green sub tukar link ni. Kadang-kadang takut tak ngam lah. Kalau tak ngam ni, kita nak buat link lah. Buat link buat dah. Kita kena beli link lah, key magnet ni. InsyaAllah ngam kot. Sekali link, sekali belum tengok. Okey macam masuk ni dulu. Macam ni. Okey. Settle, timing chain dah. Benda ni, kita lap-lap dulu lah. Baru tebuh. Rantai kecil je ni. Minyak sikit je ni. Sikit je dia. Bagi ada dalam tu minyak. Ni blok kita. Saya tunggu bush blok untuk 18mm tapi tak sampai lagi. Memandangkan tak sampai lagi, saya try ni tengok dia okey boleh pakai. Tapi ni pun macam pendek lah. Bila masuk sini ni dia jadi panjang pula, tengok ah. Dia kira okey lah. Sini. Faham? Yang maknanya dulu pun biasa pakai bush block ni kok. Faham? Bila ni tebuh saya dapat blok, cuma dalam blok ni dia panjang, dia dalam sikit. Jadi tu yang cuba cari juga untuk 18mm. Yang ni 13mm ni. 13mm lebih sikit lah, tapi boleh pakai lah. Tak ada masalah. Okey. Lalu ni cari gasket blok sat dulu. Pasang gasket blok besar. Kita adjust bagi sama dulu geng. Sebab bush duduk kat enjin, tak lagi tak sama tikam gasket pula. Koyak gasket. Lepas tu tebuh spacer tempat blok ni 3mm ni. Kita tebuh satu lagi.
Baru boleh masuk geng. Okay lah, nampak lah. Ni mana satu kamera tertolong mana tak tahu ni. Okay. Okay, piston ni lebih kurang dalam 1M lah. Tenggelam dia. Tak dalam, tak luar sangat lah. Okay lah, boleh lah tahu ni kan. Cantik lah. Macam ni, insyaAllah kita pasang head lagi. Kita tengok je macam mana. Kita nak tahu masa pasang head, tengok rantai sampai ke tak. Sebab rantai dia tak tukar geng. Rantai kita pakai balik rantai. Kita pakai hak lama je. Sebab selalu tak silap saya jet 3M tak perlu tukar rantai. Kita gasket head ni kita pakai ni lah, spray copper ni. Benda elok kita guna balik lah. Kita spray balik. Pakai spray copper kan. Tadi kita dah check dah rantai kecil pun masuk elok. Rantai kecil pun dia okey, tak ada masalah apa. Kita boleh lah pasang head. Ni tebuh siap ke apa ni, aku jatuh di rantai. Rantai jatuh lagi jenuh pula, tarik je jadi. Jatuh pula lagi tanya. Baru terkunci ni 17 lagi kan, jangan silap lah. Sehari balas 19 rosak trik ni. Tapi belum kunci tu pegang kain dulu lah. Takut lagi kena tangan kan. Okey, cantik. Boleh lah taruh tu, ketat lah. Ni bush block ni. Jadi letak sini dulu. Senang kan, takut hilang ke apa. Ni nut block. Kunci mengikut tahap kepakaran anda. Ini yang kecil dia. Kita adjust sikit dulu. Jangan cekang sangat, jangan kedok sangat lah. Okey. Cantik lah. Tapi kalau saya cekang sangat ni geng. Cekang sangat, kita pelungak sikit. Tak boleh cekang sangat. Tak boleh kedok sangat. Apa pun kita pulas dulu. Tengok dulu. Ketat geng. Pressure tinggi ni. Okey. Ni apa geng? Oh, ni baru. Ni baru. Oh, ni apa? Okey, settle. Yang tadi bunyi ketak-ketak ni bunyi tang ni geng. Kita tak kunci cam tu dia pak 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 pak. Tentu lah. Okey, cantik.
Sikit je geng, tak payah banyak. Okey, terpulas kali, tengok ada bunyi tak? Oh, tak ada lah. Settle lah. Okey, dah ketat dah, hilang bunyi kan. Jadi ni lah enjin dia geng, kan. Settle semua. Ni bus bulok tak ada apa ni. Ni kita bus sini satu, bus sini satu, settle. Jadi yang penting nak tumbuh rantai lah. Soket ni tak boleh. Nak gantung teruk kat geng, kan senang. Seorang, dua orang nak angkat ni, kita panggil jiran kita, dia main tolong angkat. Ni konektor ni, kita buh ni. Tarik balik. Okey. Enjin tak kunci 12 kot. Dah tak ingat 12. Kunci enjin dulu. Alhamdulillah, enjin hidup. Bunyi pun ngap lah. Okey lah, kuat lah. Selesai sudah pemasangan enjin. Hidup pun sudah hidup. Untuk test run pertama kali, test start engkau. Enjin pun kejap geng. Macam baru geng. Cuma kita nak tengok balik, check balik sikit tengok. Tak ada kebocoran apa. Sebab ni kita pasang tadi enjin, kita biar lebih kurang dalam sejam tu lah. Kita biar sejam dulu, sikit. Enjin tengah beri kering tu kan. InsyaAllah boleh ni. Cek tengok bawah. Ok geng, elok. Mantap geng. Bunyi kat pipe ya geng. Ok. Ini dia spek kita 63 Jet 3. Ok.